Radio Televisyen Malaysia RTM mengungguli 2 emas dan 2 perak pada Malam Wartawan Malaysia 2025 dan Hadiah Kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2024. Dua pemenang emas diraih Nasional FM dan Mutiara FM masing-masing bagi kategori lintas langsung berita radio terbaik dan dokumentari radio terbaik. Pemenang emas Margaret Kambang menyifatkan pengiktirafan hasil kerjasama sepasukan dalam menjayakan lintas langsung isyarat keberangkatan balik yang di-Pertuan Agong ke-16. Nasional FM sebenarnya memberikan dukungan yang sangat kuat untuk saya berkarya dan kerja kumpulan ataupun kerja teamwork yang kami lakukan itu sebenarnya yang membawa kejayaan kepada naskah ini untuk dinobatkan sebagai pemenang. Dan saya rasa ini bukanlah pengakhirannya, ada banyak lagi karya-karya yang bagus yang akan kami hasilkan khas untuk pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Manakala Nur Azizah Ibrahim yang dinobatkan pemenang emas menerusi karya Duri yang Melukakan melihat kupasan terperinci mengenai isu AIDS yang menjadi kekuatan karya berkenaan. Saya juga nak ucapkan terima kasih kepada RTM yang bagi ruang dan peluang. Kalau tak ada RTM, kita tak mungkin. Saya pun mungkin tak sempat nak hantarkan karya saya dalam MPI ini. Juga terima kasih kepada MPI, Petronas dan semualah yang kita mengiktiraflah hasil karya kita sebagai yang berada dalam bidang penyiaran ini kan. Pemenang emas membawa pulang sijil, trofi dan wang bernilai RM10,000. RTM turut berjaya membawa pulang 2 perak bagi kategori dokumentari radio terbaik. Pemenangnya Nur Syahidah Salim dan dokumentari video terbaik Nazatul Farina Syekh Madrusli. Hadiah Kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2024 menyaksikan penyertaan 549 penyertaan daripada 58 organisasi media seluruh negara. RTM secara keseluruhannya berjaya menembusi 6 kategori dalam penganjuran tahun ini. Lebih 1,000 tetamu hadir pada HKM MPI Petronas 2024 terdiri daripada tokoh wartawan, pengarang kanan, wartawan dan syarikat korporat.